Ada pemanggil di hujung-hujung waktu begini. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil kelima. Siapa nama? Muhammad Fahmi. Fahmi, kau tengah baring, Fahmi. Dah bangun dah, duduk. Duduk betul-betul. Tu suara dada tertekan. Dia suara tak lepas. Fahmi. Bini mana? Ini di rumah, Kau di? di perantauan. Kau telefon ni nak cari naas ke? Kau telefon ni bila tanya tu jawab betul-betul lah. Betul. Di perantauan ni sampai juga kulit durian ke perantauan kau. Okay, tanya jawab betul. Jangan macam perempuan. Sebut di Labuan. Buat apa di Labuan? Ada kursus. Kursus apa? Kursus keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, nasib baik jawab. Okey, Fahmi, apa tujuan buat panggilan? Kemalangan berulang kali. 2-3 kali kau. 2-3 kali. Aduh. Fahmi umur berapa? 45. Okey, nasib baik. Anak berapa? 3. Cantik. Bini berapa? 1 baru. Cakap jujur. Ada kau ni. Kau Labuan kau jangan pasang lain. Kau jangan cek pasal. Tak. Okey. Kita fokus kepada cerita kita, Fahmi. Jangan berdolak dalik lagi, Fahmi. Fokus kepada cerita kita. Kemalangan 2-3 kali. Silakan. Kemalangan 2-3 kali je. Masa bujang dululah saya duduk dekat Padang Balang, Gombak. Semua pernah tinggal di situ. Ya. Kemudian? Dia orang kampung saya lah. Kalau dia ada pun dia ingat kot nama dia. Nama samaran panggil Robert. Okey. Pedulikan dengan Robert. Teruskan cerita. Dia naik motor. Memang tiap-tiap minggu aksiden lah. Cerita pelan-pelan, satu persatu. Pelan-pelan. Kau jangan gelak-gelak lebih sikit. Bertenang. Cerita dulu baru gelak. Kau orang tak gelak pun kau nak cerita dulu. Okey, pelan-pelan. Maknanya kau buat apa dengan dia? Masa muda ke? Umur berapa? Masa muda. Umur berapa masa tu? Umur 20-an. Okey, naik motor. Naik motor. Dia naik motor sendirilah, tak adalah membonceng. Kemudian? Dia naik motor sendiri. Kemudian? Jadi saya naik motor sendiri jugalah. Iyalah, kau ada sendiri, kau sendirilah. Kau dia sendiri. Aku kulit durian juga sendiri. Cerita. Bertenang. Okey. Kau dia naik motor sendiri, kau naik motor sendiri. Dah. Okey, kemudian? Bila balik kerja, dia cerita aksiden motor. Dia aksiden motor. Kemudian? Luka-luka lah macam biasa. Aksiden motor. Yalah. Jadi esokkan harinya dan berlalu tu macam biasalah. Dengar aksiden lagi. Aksiden lagi dia tu. Nama dia siapa tadi? Panggil Dobert. D-O-B-E-R-T. Dobert. Baik. Ni anda sekarang cerita pasal dia ni lah. Dia lah ni. Pasal dia. Dia aksiden lagi. Saya aksiden juga tapi sekali je lah. Tapi dia sebulan sampai 2-3 kali. Okey. Ingatkan seumur hidup 2-3 kali je kisah. Dia sebulan 2-3 kali. Baik. Dari pandangan anda lah. Jujur lah. Kita nak cari positif je. Kita nak cari pengajarannya. Kenapa jadi begitu agaknya, Fahmi? Pada saya lah. Saya tengok cara hidup dia tu juga ada kena-mengena dengan kemalangan yang berlaku tu. Seperti contoh? Dia ni macam kelang kabut sikit lah. Tulis kawan-kawan, kelang kabut, tergedik-gedik, samalah tu. Okey, kelang kabut. Lagi? Jadi dia memang
cara kehidupan dia tu tergapar-gapar macam tu. Jadi ada punca tu lah juga. Jadi bila dia buat keputusan tu, mungkin masa memandu ni kita kena fokus, kena fikir, bukan memandu pulas je, perah je. Betul. Baik itulah saya nampak dia ni jenis orang yang sebulan 2-3 kali aksiden jahanam. Jadi kalau dia ni jenis dobot ni, memang orang tak bagi pinjam motor sekejap, tak ada lah. Dekat-dekat bagi lagi. Dekat-dekat bagi lagi, jauh tak bagilah. Masya Allah. Baik. Fahmi, terima kasih sudi buat panggilan, Fahmi. Ya, sama-sama. Anda kursus di Labuan, bekerja menetap di mana? Kuala Lumpur, menetap di Shah Alam. Shah Alam. Nanti datang ke warung Bapak KFM, Abang Isma bagi satu baju Bapak KFM. Untuk anda. Terima kasih kerana menjadi pemanggil yang baik malam ini. Sama-sama. Jaga diri baik-baik. Terima kasih banyak-banyak. Semoga selamat sampai, habiskan kursus dengan baik ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.